Kalau kamu orang ingat, Austria ni macam Australia. Ini perkara pertama yang korang kena tahu sebelum datang Austria. 5 things Malaysians need to know about Austria. First thing first, Austria ni bukan Australia. Ramai orang confused. Diorang cakap ni Australia. No, ini adalah Austria. Secondly, public transport dekat Austria memang tip-top. Tram, train and bus dekat Austria sangat-sangat efisien. Kalau kamu mau jalan-jalan sekitar bandar atau ke bandar lain pun sangat-sangat easy. Kadang-kadang tak perlu pun kita bawa ataupun kita sewa kereta, just pakai train diorang saja, public transportation. Thirdly, orang Austria sangat-sangat santai dan chill, pergi mana-mana pun diorang sangat santai. And diorang sangat friendly. Keempat, budaya kafe dekat Austria ni sangat-sangat serius. Means that kalau kamu minum kopi bukan untuk sekadar hilangkan mengantuk kamu, tapi kamu duduk sejam, 2 jam dalam kafe. Lepas tu kalau kafe diorang ni cantik sangat-sangat. And yang paling best, diorang punya nature. Diorang punya nature ni sangat-sangat best. Sudahlah, diorang punya tasik tu sangat jernih. Kampung diorang pula macam postcard. And then di Austria ni, orang Malaysia sangat-sangat jarang pergi sini. Hari tu kami pergi Hallstatt, seorang je kami jumpa orang Malaysia. Tapi itu rasanya dulu. Tapi sekarang saya dah tahu. Sekarang dia macam more Malaysian lah datang sini. And then, bila kamu drive di Austria ni, diorang punya jalan raya sangat-sangat nice. Macam very teratur. So you guys kalau mau drive pun macam dah seram. Austria ni antara tempat yang buat saya cakap wow, setiap 5 minit sampai penat sudah mau terkejut.